Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita berada kat mana ni? Tengok sikit signboard jap, tengok signboard jap. Jeneng Sungai Rambah. Mana Pontian? Okey, pagi ni aku, Brother Rosli, Brother Enal, Oji, Acap dan juga Mamat, kita akan main dengan Leo. Kita akan ke Kukup main boron. Trik boron ni trik boron pertama kalinya aku turun main boron lah. Sebab nak rasa juga pengalaman kan. Asyik tengok orang. Jadi aku terus ikut dia orang. Harap-harap ada lah boron yang kita cari. Kita berapa orang? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 orang. 2, 4, 5, betul 7 orang. Daripada Kongkong, tekong-tekong Kongkong semua akan beraksi di Kukup. Okey. Sekarang ni baru sampai, kita nak cek kedai makan dulu, sarapan. Tekong pun sampai sebab naik boat pukul 8. Harap ada strike. Cuaca alhamdulillah cantik. Harap tak ada angin je lah tu lah. Kita tunggu sekejap lagi. Okay, sekarang kita dah ada dalam boat. Masing-masing ambil harta, senjata, peluru. Ni siapa ni? Siapa? Yang main dekat negara Singapura tu. Jet besar tau, bukan kecil tau ni. Lembat kau dia. Bosor gila saya terperanjat aku first time tengok ni besar gini. Serius lah? First time? Ada lagi besar? Ya? 300 Alamak. Ini 250. Ada telur? Ada di Hongkong tu. Satu botol. Sipu mak, sipu dah pasangkan. Mat, tak payah ngaruk sangat mat. Buat relax je mat. Bapak gajah mat tengah. Mak, bosor gila. Kau main pirasat tau. Ya, bosor gila mat tengah. Tak beranjat aku tengok. Sampai kali aku pakai yo. Aku fikirkan sahur. Ya. Ni jatuh atas kepala ikan mati kan kau tahu. Apa? Bosor dia lagi daripada ibu jari. Kau fikir secara logika. Ya, sekarang kita dah berada dekat lokasi yang pertama. Dia kata kena tunggu saing. Cik Tok gunakan Cayman Bannock dan juga joran daripada Extend Shark PE5. Semua dengan skala sedia. Bunyi horn, kita ulur. Moga ada strike bersama tekong ini. Yang bawa boat ni tekong Mamat Tekong Mamat Pedra Branca. Siap siaga, kita siap siaga.
air Mat. Mamak kena. Oh, Mamak kena. Ulur balik Mak patutnya, bagi dia makan balik semula. Aduh, buang ikan ah Mamat. Leo kena. Makan depan lah. Yo, tak buat tu. Nampak. Tak buat. Buat. Tengok video ni. Tak Leo. Leo kena. Akhirnya berjaya menaikkan. Oh, mati hijau Baru sampai ke belakang. Tak, kita jauh sepadan kita. Abah babe saiz. Dapat sikit kaki. Kaki dapat. Oh, dia tekan bulat ni, tekan bulat. Gambar bulat tekan. Okey.
Ni sanggup apa? Yang ketul je. Tak. Gila bangun. Tak apa boleh Nan. Dia dulu, jangan tarik. Oh, dia. Oh, tak lah. Alhamdulillah. Jangan, aku lihat silang. ada. Okey dah. Akhirnya. Baik. Up. Rambut dari Jepun Baru makan tadi sushi. Ya. Sushi ada kelapa dalam dia. Aku tengok macam telur, aku tengok ikan tak makan aku tempat. Ya. Semua tangan aku. Tak. Alamak, tak lekap. Boleh tekan. Boleh. Macam aku tadi tu dia kena aku ulur sikit lagi baru dia ambil betul. Dah tinggi tu. Pujuk lagi. Betul, pujuk dia. Untuk renang dah je. Dah turun boleh. Ya, dah turun dah. Boyong ni. Ikan. Ikan. Ya, boyong mesti. Lalu. Oh, plastik lah. Plastik lah. Oh, sangkut suspend lah, sangkut dia punya hentakan tu. Sangkut nampaknya, bahaya. Bawah ni kapal karam. Oh, sana dah hujan lebat geng. Tu belakang tu. Tu sana tu. Pulau Karimun.
Tolak kau ke laut lagi. Para angler masih lagi berusaha, masih lagi sedang mengetuk. Hujan lebat ni separuh masa yang kedua hujan lebat. Nek, jangan putus asa. Cuba lagi. Cik Tok lihat dulu, Cik Tok lihat dulu. Ni. Naik bang. Ni. Ji, keluarkan kamera ambil aku belakang ni. Lepas tu kau buka sarung dia, kau tekan bulat. Kau pegang je. Okey, Tol. Ni Tol. Power ni Tol. Jangan bagi Chan. Power ni Tol. Jangan kau cerai kau. Orang celup baik. Faham. Jangan tadi jangan pakai bau bot Jaga telok tu Tol. Mesti kau telok tu. Telok habis. Telok bahaya tu. Bukan. Mesti kau telok tu. Lock apa? Dek, jangan lock. Jangan lock. Ni besar ni Tol. Sorry. Power ni Tol. Baik Tol. Endam Tol. Okey. Celuk. Yang sana naik. Celok. Belakang naik. Baik Tol. Jangan bagi dia masuk rumah Tol. Okey. Dah keluar ni. Okey. Baik Tol. Mantap Tol. Tali sangkut kan Tol? Sangkut kan? Sangkut biar. Dulu. Dah kat atas. Biar. Sangkut biar. Oh, Tol. 20 lah. Asal aku nak babi. Babi aku tukang tidur sial. Yang kedua je. Mak cakap dia kata kalau ada bola naik potong onek dia. Mana? Tadi dia. Iya. Dia kata nak bogel. Tadi cakap dalam kan. Kita buat pisau. Jangan. Cakap kalau aku dapat kan. Pakai pisau ni. Yang tumpul ni. Potong je. Yang kedua Tol kan. Dekat ujung meja makanan. Betul Tol ada alun kapal tu. Aku tadi punya tu. Terbaik di depan sikit bang. Sikit lagi. Double digit Tol. Apa dia tu? Dah dari dia. Kiki control. Ada digit. Bang, ke sini bang. Abang punya aku sini. Tadi dah sangkut dia terbelit tu. Tak, jam atas, lalu atas. Okey. Double digit. Oh! Alhamdulillah. Main. Aduh, babi. Dia buat apa lagi? Aku dah berapa kali lah. Dia selalu cabang. Kau berapa sial babi. Dia dah berapa kan? Kau pergi tidur buat apa? Kau hujan gila tidur lah. Kau pergi mancing. Mancing kau. Hujan orang dapat ikan tidur. Biasa. Ambil kau idaman riba. Betul. 25? Taklah. Sampai. 15 Cepat. 15 tu. Dia biasa tekan aku nak kelam air. Okay, sekarang ni Cik Tok rehat dulu. Kita bagi laluan pada player lain. Bagi player lain rasa pula. Tak buat konten tu Mungkin apa? Nanti ada dekat atas JT boleh buat masalahnya. Para angler semangat. Okay, boleh turun. Tak ada bulan tak dapat. Dia tukar partner kan.
Ya, sekarang kita dah selamat sampai ke JT. Proses punggah-punggah barang. Tapi dia punya sejuk mak. Alhamdulillah trip hari ni sukses. Sukses. Pertama kali kita buat ni. Yang angkat-angkat barang tu, sekejap lagi kita akan sesi bergambar. Lepas tu kita akan closing. Hasil tangkapan kita hari ni. Kita tengok. Wow. Habah-habah babe. Hidup lagi Hidup lagi. Baru mantap. Hidup lagi guys. Hidup lagi. Nah, ni dia. Baru. Berapa dia? Yang mula makan aku punya, lepas tu zup dia lari ke sana. Nah, itu Leo. Patutnya aku punya ni. Kau. Oh, Kurang mantap. Sini gemuk sikit kan. Ini gemuk. Ini betina ni. Sorang-sorang angkat ikan dulu, tolong je. Lepas tu saya kata baru lepas. Angkat dulu. Angkat ikan dulu je. Angkat dulu. Kan nanti rosak itu dia. Tengok berapa berat dia. Satu. Okey, satu. Tiga. Berapa tu? 12 12-20. 12-20. Nampak lah. Gitu je. Rekod kawan 20-23. 12 kilo 12 kilo. Mantap dia, mantap. Daripada 14 jauh. Dah. Betul. Salah. Tak tepat. Okey, sampai ni saja trip kita untuk kali ni. Alhamdulillah ada strike, ada target tercapai. 12 lebih. Kita jumpa next video. Dia tahu dah. 12 lebih. Okey, sampai di sini saja trip kita kali ni. Apa pun, Tekong mantap Tekong. Terima kasih Tekong kita. Terima kasih banyak. Tekong mantap. Kita jumpa next video trip Tekong. Mungkin kita akan cari spot-spot lain pula. Kita akan cuba meneroka. Itu hari kita try jigging. Ni main boron. Depan ni apa? Tunggu. Malam satu hari.